Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Nama saya Suri Nurhanan dan saya dari Sekolah Rendah Setiabudi. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah prinsip rukun negara. Hadirin yang dihormati, rukun negara ialah panduan penting untuk rakyat Malaysia. Rukun negara membantu kita hidup bersatu, saling menghormati dan menjaga keamanan negara. Oleh itu, kita perlu memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Rukun negara mempunyai 5 prinsip yang menjadi panduan hidup rakyat Malaysia, iaitu: pertama, kepercayaan kepada Tuhan; kedua, kesetiaan kepada raja dan negara; ketiga, keluruhan perlembagaan; keempat, kedaulatan undang-undang; dan yang kelima, kesopanan dan kesetaraan. Hari ini, saya hanya akan temukan kepada 3 prinsip sahaja. Prinsip pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kita mesti percaya kepada Tuhan mengikut agama masing-masing. Walaupun kita mempunyai agama yang berbeza, kita perlu saling menghormati. Apabila kita saling menghormati, negara kita akan sentiasa aman dan hidup dalam keadaan harmoni. Seterusnya, prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita mesti taat kepada raja dan sayang kepada negara. Kita boleh membuktikannya dengan belajar bersungguh-sungguh, mematuhi peraturan sekolah dan menghormati bendera Jalur Gemilang dan lagu negaraku. Dengan cara ini, kita dapat menjadi rakyat yang berguna kepada negara. Akhir sekali, prinsip ketiga ialah keluruhan perlembagaan. Perlembagaan ialah peraturan utama negara kita. Semua rakyat perlu menghormati dan mematuhinya supaya negara seaman dan rakyat dapat hidup dengan selamat serta harmoni. Hadirin yang saya dihormati, marilah kita menjadikan rukun negara sebagai amalan hidup. Jika semua rakyat mengamalkannya, negara kita akan terus aman, bersatu padu dan hidup dalam keharmonian. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih.